Bayangkan demo nak menjadikan Kuala Lumpur ni pesta air gergasi dengan muzik yang berdentum-dentum, dengan orang yang menari dalam keadaan basuh kuyup. Kalau dipetirkan dalam gambar ni, ada juga yang bertudung. Jadi teman nak cerita lah pasal apa keburukannya dari segi psikologi The Rain Rave Water Music Festival 2026 ini. Bab agama, bab budaya, banyak dah orang cerita. Kalau bab muzik pun, teman pun suka muzik, teman pun suka menyanyi, main gitar ni Tapi teman tak tahulah apa benda yang dia nak datang ke situ. Minat benar kat muzik ke? Ataupun nak merasa basuh kuyup ke? Tak tahulah. Kalau nak menyanyi, nyanyilah apa ni Angin senja yang membelai keheningan desa permai, ku terkenang kemesraanmu di dalam rinduku. Ku kembara berkelana dan membawa hati luka. Di manakah kan ku temui sinaran cinta suci dari desa cita-cita. Walau apa rintangannya, ku coba mencari bahagia. Keluhanku di rantauan, tak siapa mendengarkan. Mungkin esok kan ku temui sinaran cinta suci. Itu rupanya kita main muzik. Main je lah tempat-tempat yang lebih proper, tempat-tempat yang boleh kita meluahkan jiwa seni kita ni. Bukan terkinja-kinja di tengah pekan, melompat-lompat tak tentu hala. Tapi apa keburukannya dari segi psikologi? Teman nak cerita 5 keburukan. Yang pertamanya, dia boleh mengganggu tidur kita. Muzik yang dimainkan dalam keadaan berdentum-dentum dalam masa yang panjang, dia pasti akan menyebabkan gangguan tidur. Dipanggil sleep deprivation. Sebab apa? Dia boleh mengganggu irama biologi tubuh kita. Bila dia dah ganggu, dia akan menurunkan fungsi kognitif, dia akan menurunkan mood kita dan juga daya fokus kita. Itu yang pertama. Yang keduanya dipanggil sensory overload. Muzik dalam keadaan yang kuat berdentum-dentum ni, dengan lampu spotlight, pancaran yang tak tentu hala juga, dengan suasana yang sesak, keadaan tak selesa basuh, boleh menyebabkan sensory overload. Apa akibatnya? Akibatnya kita akan mudah untuk mendapat anxiety, iaitu kebimbangan, dan juga panic disorder. Yang ketiganya, dia akan menyebabkan gangguan emosi. Pasal apa? Suasana pesta yang rupa ini akan menyebabkan orang gagal untuk mengawal emosinya. Mungkin akan timbul rasa marah, timbul pula rasa sedih, dan menyebabkan emosi kita tak stabil. Jadi dalam suasana rupa ini tak bagus sebenarnya untuk emosi kita. Dan yang keempatnya ialah istilahnya dipanggil anhedonia, iaitu setelah selesai habisnya pesta rupa ini akan menyebabkan kita hilang langsung rasa seronok. Sebab seronok kita dah habis kat situ. Bila kita datang rupa itu, dopamin kita dah maksimum.
hormon lah koma. Hormon seronok tu dah maksimum keluarnya. Jadi dia akan menyebabkan keletihan otak kita. Bila otak dah letih, kita pun dah hilang mood untuk rasa seronok. Jadi seronok sekejap je lah. Dan yang kelimanya, impulse control deficit. Daya kawalan diri kita itu akan hilang. Bila dah tak ada kawalan diri, kita akan membuat keputusan secara spontan dan mungkin sesuatu yang membahayakan. Itulah dia 5 keburukan dari segi psikologi kalau kita hadir program-program opini ni. Moga dapatlah memberikan manfaat dan knowledge kepada koma.